apa yang kita faham daripada perkataan simpan dulu belanja kemudian. Maksudnya bila kita terima je duit gaji, yang kita perlu buat perkara pertama sekali selepas terima duit gaji dekat dalam bank kita adalah simpan dulu. Kita kena agihkan portion yang kita nak simpan. Contohnya kalau gaji tuan-puan RM5,000, tuan-puan put aside duit yang tuan-puan nak simpan. Minimum paling sikit 10% daripada RM5,000 tadi. So RM5,000 kali 10%, simpan berapa? RM500. Kalau tuan-puan nak simpan RM1,000 sebulan, boleh tak? Yes, boleh. Itu ekstra. Tapi kalau minimum, tuan-puan kena simpan jadi emas. Jadi bakinya kita ada lagi RM4,500. RM4,500 itu nak buat apa? Buat step yang kedua, iaitu step yang kedua tadi, belanja selebihnya. So simpan dulu RM500 dulu, selebihnya RM4,500. So, kalau tuan-puan rutin dapat gaji, simpan dulu, belanja selebihnya, dan buat benda tu rutin selama setahun, puan akan simpan total 12 kali RM500. Berarti dah ada RM6,000, sama dengan lebih daripada 1 bulan gaji. Gaji tadi RM5,000, dah tersimpan RM6,000. So bayangkan tuan-puan repeat balik benda tu pada tahun kedua, tuan-puan dah ada RM12,000. Dah lebih dah tuan-puan daripada 2 bulan gaji. Dan bayangkan tuan-puan repeat lagi pada tahun ketiga, simpan dulu, belanja selebihnya. Belanjalah RM4,500. So tak ada siapa nak marah pun, tapi RM500 dah disimpan jadi emas. Jadi sedar tak sedar, 5 tahun berlalu, tuan-puan dah menyimpan 6 bulan gaji tuan-puan. Kalau gaji RM5,000 dah ada dah duit sekitar. Kalau 6 bulan dia dah ada RM60,000. So bagus tak sebenarnya? Sangat bagus. Jom sama-sama kita praktiskan simpan emas dekat public gold. Alihkan duit dalam bentuk emas supaya duit tu tak bocor. Penat saya bantu? Isi je beg biru, nanti saya ikat, okey?